Ini yang give up dia punya kerakyatan. Belum lagi kira yang dia tak give up kerakyatan tapi dia memang kerja kat Singapura 5, 10, 20 tahun. Kita tak salahkan 57,000 orang ni sebab pilih Singapura. Ini yang give up dia punya kerakyatan. Belum lagi kira yang dia tak give up kerakyatan tapi dia memang kerja kat Singapura 5, 10, 20 tahun. Maknanya dia contribute dia punya best years ke negara jiran, bukan ke negara Malaysia. Adakah kita boleh salahkan diorang ataupun adakah kita salahkan negara kita sendiri sebab tidak menyediakan peluang yang baik untuk diorang? Tak boleh nak salahkan. Kalau kita tengok, saya ada kawan-kawan ni kata, anak dia kerja engineer, kan? Kerja dekat sana, engineer gaji 5,000 Sing. Dah lebih kurang RM15,000 lah. Betul? Orang Singapura, dia punya basic salary kat sana, dia 7,000. Basic 7,000 salary? Basic starting. Itu average ya? On average. 6 ke 7,000. Ambil 7,000. 7 kali 3, 21. Tapi, kalau Malaysia ni akan dapat starting 5,000. Rendah sikit lah. Rendah sikit tapi dia dapat 15,000. Tapi dia tinggal di Johor, dia sanggup berulang. So faktor ni kita tak boleh tolak sebab manusia ni bila dia bekerja, especially bila dia young, dia energetic, dia mesti nak cari habuan sebanyak-banyaknya. Sementara masa ada tenaga. Sementara masa tenaga kan, dia tak kisah nak beratur ditambah Johor setiap pagi, kan naik motor bangun awal dan sebagainya. Sebab dia mampu, dia punya tenaga. Mungkin dia dapat duit dan sebagainya, dia simpan lah. Jadi kita tak boleh nak salah sebab benda ni is demand and supply. Betul. Kita compare juga dengan rakyat negara satu lagi, which is Indonesia. Kan? Kenapa dia suka datang bekerja di Malaysia? Kalau kita kan mungkin di Jakarta mungkin orang ramai lah. Tapi kalau kita kata orang daripada Sumatera, orang daripada Riau, kan? Dia mungkin nak bekerja di Malaysia ataupun di Singapura. Sebab pendapatan dia lebih. Sebab it's all driven by duit lah. Duit, kan?